kursus ini juga terbuka kepada semua dan tuan-tuan dan puan dijemput hadir dan juga memaklumkan kepada kawan-kawan kita, boleh kita ajak kawan-kawan kita sama menghadiri kursus secara online ini insya-Allah. Baik, pada minggu ini kita masuk kepada tajuk wajib-wajib haji, dan wajib-wajib haji ini adalah tajuk yang bahagian yang kedua, iaitu kita akan membincangkan wajib haji yang nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Dan pada minggu lepas dalam kursus yang terakhir kita telah pun masuk ke wajib-wajib haji yang pertama, kedua dan ketiga. Saya akan ulang balik. Perkara wajib-wajib haji yang pertama, kedua dan ketiga iaitu berniat di miqat. Kemudian kita menjaga pantang larang ihram. Itu wajib yang kedua. Dan wajib yang ketiga adalah bermabit di Mina. Bermabit di Muzdalifah. Dan insya-Allah pada minggu ini kita akan habiskan tajuk wajib-wajib haji bagi nombor 4, 5 dan 6. Iaitu bermalam di Muzdalifah, kemudian melontar jamrah Aqabah, kemudian melontar jamrah ula, wusta dan Aqabah insya-Allah. Dan kita akan menggunakan tajuk, kita akan menggunakan buku ini dalam membahaskan berkenaan dengan wajib-wajib haji ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk seperti biasa, kita sedikit tazkirah. Mudah-mudahan dengan tazkirah ini akan kita memperolehi haji yang mabrur insya-Allah. Haji yang mabrur tiada balasan baginya melainkan syurga. Wal hajjul mabrur, kata Nabi, laisa lahu jazaa' illal jannah. Yang bermaksud haji yang mabrur itu tiada balasan baginya melainkan syurga. Apakah yang dimaksudkan dalam hadis ini? Iaitu semua kita dituntut untuk bukan sahaja melakukan ibadat haji dengan sah. Yang sah ni maknanya cukup rukun dan cukup wajib dan selamat pulang ke tanah air, maka haji kita haji yang sah. Tapi persoalannya, adakah haji itu dilakukan di samping segala wajib-wajib dan rukun-rukunnya, adakah dilakukan dengan penuh ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah dengan menjaga adab-adab, tidak melakukan dosa, tidak melakukan perkara-perkara yang lucah, dan juga adakah tidak bergaduh, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang bermaksud siapa yang mengerjakan haji, maka janganlah ia rafath, janganlah dia melakukan perkara-perkara yang lucah, wala fusuq, jangan dia melakukan kefasiqan iaitu dosa, wala jidal, dan jangan mereka bergaduh dalam fil hajj, dalam ketika ibadat haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kamu lakukan, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Jadi dalam ibadat haji ni orang akan menyediakan bekalan kan, bawa daripada tanah air. Zaman dulu lagi lah bawa peti besar, bekalan beras, lauk dan sebagainya, peluk belanga, sampai satu peti lah, peti haji orang panggil. Tapi zaman sekarang orang buat duit, itu semua bekalan. Itu perkara yang dilazimi oleh siapa-siapa pun jemaah haji daripada zaman dulu sampailah sekarang, sampailah akan datang. Tapi bekalan apa yang terbaik untuk haji dan terbaik untuk bila-bila masa pun, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi takwa tuan, kita nak kena sediakan sebelum kita bertolak ke Mekah mengerjakan ibadat haji. Pastikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketakwaan yang terbaik. Apakah dia takwa? Iaitu takut kepada Allah. Macam mana takut kepada Allah? Sembunyi ke? Takut kepada Allah? Bukan. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kamu melalui jalan yang ada duri-duri? Sahabat kata pernah. Bagaimanakah kamu lakukan?
sekiranya jalanan itu ada duri dan sebagainya, sahabat kata kami akan berhati-hati, pijak pun hati-hati, jangan terpijak duri, tempat yang tak ada duri kami pijak. Begitu berhati-hati. Begitulah kata Nabi, takwa. Takwa ni kita di dunia berhati-hati supaya jangan terjerumus ke dalam dosa. Dan kita cari tempat yang selamat. Begitulah kita mencari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah takwa. Dan itulah bekalan untuk kita bawa bersama kita terbang pada bulan 4 nanti menuju ke Mekah dan mengerjakan ibadat haji. Itu lebih baik daripada bekalan-bekalan yang lain. Bekalan lain pun perlu juga. Sebab haji ni ibadat fizikal dan juga mental dan juga roh. Jadi ada fizikalnya, ya. Tapi jangan dilupakan bekalan takwa yang terletak di dalam hati kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ingatan juga pada tuan-tuan dan puan-puan, pada diri saya sendiri, iaitu kita kena menjaga ketauhidan kita. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi syirik. Jadi bila sebut tauhid, iaitu kita hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak ada syirik baginya. Syirik bermakna kita tidak tunduk dan patuh kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni bermakna menyembah selain Allah. Cuma pastikan perkataan sembah itu jelas pada kita. Bukan yang dimasukkan sembah itu rukuk sujud sahaja. Tetapi sembah juga bermaksud tunduk dan patuh kepada makhluk selain daripada Allah, itu yang dipanggil syirik. Dan apakah dia tunduk dan patuh kepada Allah? Contohnya iaitu sesiapa sahaja atau apa sahaja. Apa pun boleh, siapa pun boleh. Manusia pun boleh, barang-barang, benda pun boleh. Yang bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dituntut untuk mengingkari, tidak patuh dan tidak tunduk kepada sebarang makhluk yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan tauhid. Sebab apa kita kena fokus kepada tauhid sebelum kita memulakan ibadat haji kita, sebelum kita berlepas ke Mekah, kerana tema haji adalah tauhid. Tema ni kalau hari kemerdekaan berubah setiap tahun. Tahun ni tema ni, tahun depan tema ni, tahun depan satu lagi tema ni. Tapi haji dan umrah setiap tahun temanya sama, iaitu tauhid dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita dapat? Kita dapat daripada talbiyah kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami menerima, kami menyahut panggilanmu supaya datang ke Mekah. Hari ini kami berlepas ke Mekah. Jadi kita berniat haji ataupun umrah, kemudian kita bertalbiyah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami menyahut panggilanmu, tidak ada syirik. La syarika laka labbaik. Tidak ada syirik bagimu ya Allah, dan kami datang kepada kamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Sesungguhnya semua nikmat dan segala pujian dan segala kerajaan adalah milikmu, tiada syirik bagimu. Nikmat bermakna hanya nikmat ini kita dapat daripada Allah. Apa saja nikmat dunia, rezeki, kesihatan dan sebagainya, memanglah yang menyampaikan kita itu majikan kita, kesihatan yang bagi merawat kita, doktor dan sebagainya. Tapi sekali-kali bukan kita beriktikad mereka yang memberi rezeki dan dia yang menyembuhkan kita. Tetapi yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah. Dan yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil innal hamda, pujian dan nikmat. Apa yang kita dapat berupa nikmat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Laka wal mulk, bagimulah kerajaan, bermakna tidak ada pemerintahan. Tidak ada kerajaan melainkan kerajaan yang mengikut petunjuk Al-Quran dan hadis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang pun baik, peraturan pun baik, perlembagaan pun baik, mesti selari dengan Al-Quran. Itu maksud ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berupa kerajaan.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dan kerajaan itu adalah milikmu. Peraturan undang-undang mesti selari dengan Quran. Tidak boleh bertentangan dengan Quran. Sekiranya berlaku pertentangan di antara negara ataupun perlembagaan ataupun undang-undang dengan perlembagaan yang termaktub dalam Quran, dengan undang-undang, peraturan yang Allah Ta'ala telah gariskan dalam Quran, sekiranya berlaku pertentangan, maka kita yang menjaga tauhid dan syirik kita ini mesti ada dua pilihan di depan kita. Mesti memilih Quran. Mesti memilih peraturan yang termaktub dalam Quran. Mesti mengikut undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikut peraturan yang direka cipta oleh manusia yang bertentangan dengan peraturan Allah. Kalau selari tak ada masalah. Kita boleh ikut peraturan manusia yang selari dengan Quran, selari dengan hadis. Tapi kalau bertentangan, maka tauhid kita menuntut kita supaya menyatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya nikmat dan juga kepujian dan kerajaan itu semuanya adalah daripada Allah. Itu yang kita tunduk, itu yang kita patuh. Itu di antara tauhid yang dimaksudkan dalam ibadat haji. Iaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja sebagai Tuhan dan sebagai penentu dalam segala kehidupan kita. Kalau ada clear, jelas perkara-perkara seperti ini, insya-Allah ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa kita katakan tauhid ini penting dan merupakan tema kepada ibadah haji? Sebab pertama talbiyah tadi menyebut berkenaan dengan tauhid, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tiada ada syirik bagimu. Itu yang pertama. Tema disebut di dalam talbiyah haji dan talbiyah umrah. Yang kedua adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan semua yang berada di padang Arafah, yang berwukuf di padang Arafah, kecuali yang melakukan syirik. Itu tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini termaktub di dalam hadis. Ini bermakna syirik, tuan-tuan, bukan semata-mata orang kafir yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah gajah dan sebagainya. Yang berada di padang Arafah pun bukan saja dia orang Islam, bukan saja dia orang Melayu, bahkan dah sampai padang Arafah, tapi boleh terjatuh ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu disarankan ketika wukuf kita melaungkan talbiyah ini, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, untuk memastikan kita tidak terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Bagaimana boleh terjerumus? Kerana tunduk dan patuh kepada makhluk yang menyaingi ataupun yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita dalam kehidupan kita ni ada dua tahap. Kita kena jaga. Pertama, jangan melakukan maksiat. Kalau terlaku maksiat, bertaubat. Ataupun melakukan maksiat ataupun taubat, minta ampun kepada Allah. Allah ampunkan. Dosa kecil maupun dosa besar. Ya. Jangan melanggar perintah Allah. Tapi yang kedua, ini lebih berat, iaitu jangan tunduk dan patuh kepada mereka atau apa yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dinamakan tauhid. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang kita tunduk dan patuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada tajuk pada minggu ini, iaitu berkenaan dengan wajib yang keempat, iaitu bermalam di Mina. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bermalam di Mina? Bermalam di Mina ni, kita berada di bumi Mina pada waktu malam, itu dipanggil bermalam. Ya. Selama berapa lama? Iaitu separuh malam. Separuh malam tu berapa lama? Kita kira daripada maghrib sampai subuh tu satu malam. Biasanya kalau kita kira lebih kurang 11 jam setengah. Macam tu. Baik, kalau 11 jam setengah, bermakna separuh malam adalah 5 jam, kita kata 5 jam 40 minit.
Macam tu ya, 5 jam 40 minit tu separuh malam. Maka kita mesti berada di bumi Mina 5 jam 40 minit. Lama tu, lebih kurang dekat 6 jam. Jadi kita mudahnya kita pilih 6 jam. Mesti berada di bumi Mina sekurang-kurangnya 6 jam. Barulah dikira bermalam di Mina. Jadi siapa yang berada di Mina ni dia kena faham satu, hukum hakam yang kita bicara tadi. Tapi dalam sesama yang penting dia kena tahu geografi. Mana nak tahu bumi Mina ni kena berada 6 jam. Tapi daripada mana ke mana ya. Dengan cara tu kita melihat papan tanda kawasan Mina. Di sini ditunjukkan kawasan ni kawasan Mina. Ini sempadannya, jangan keluar daripada sempadan tersebut. Berada di bumi Mina selama 6 jam, barulah dikira telah memenuhi separuh malam. Boleh ya? Baik, ketika kita berada di Mina, apa yang sunat-sunat yang boleh kita lakukan? Banyak. Perkara sunat yang kita boleh lakukan tentang perempuan, apa sahaja sunat yang kita lakukan di Arafah, di Muzdalifah, kita sambung terus di Mina selama 3 malam. Malam 11, malam 12 dan malam 13. Di mana kita nak duduk di Mina, tuan-tuan dan perempuan nanti akan terbagi kepada 2. Satu yang telah pun disediakan tempatnya di kemah. Di kemah Mina. Jadi tuan-tuan dan perempuan akan tinggal di kemah. Siang di Mina, malam pun di Mina. Manakala sebahagian lagi tuan-tuan dan perempuan, terutamanya yang memilih package, mereka akan ditempatkan di Aziziyah, di hotel. Tapi bukan bumi Mina, hotel tu. Hotel-hotel ni di luar kawasan Mina. Mana yang pilih untuk duduk kemah, kemah tu dalam kawasan Mina. Jadi tak perlu lagi kita bermalam di Mina, sebab kita bermalam di kemah kita pun dah dikira bermalam di Mina. Tapi bagi tuan-tuan dan perempuan yang mengikut package, apa saja package, biasanya mereka akan upgrade added value daripada tinggal di kemah kepada tinggal di hotel. Itu yang positif dia, selesa ya, tinggal di hotel, tak berebut tandas, 1 bilik 4 orang. Jadi kalau berada di tandas, kalau nak guna tandas tak perlu beratur. 1 bilik ada 1 bilik air ya. Tapi kalau di kemah 20 orang, 30 orang, 40 orang, 1 toilet. Jadi agak crowded. Cuma yang positif kemah adalah kemah itu berada di Mina. Jadi kalau stay terus di Mina, di kemah, boleh baring, boleh tidur dan sebagainya, itu dah dikira bermalam di Mina. Manakala tuan-tuan dan perempuan yang diletakkan di hotel, hotel ni tidak ada diletakkan di kawasan Mina, hotel-hotel ni di luar kawasan Mina, maka pada waktu malam mesti keluar daripada hotel menuju ke Mina. Itu cara dia. Keluar daripada hotel, kebiasaannya pada tahun-tahun yang dulu, kita akan keluar lepas solat maghrib, lepas solat isyak. Antara maghrib dan isyak kita makan, lepas solat isyak kita keluar daripada hotel menuju ke Mina. Dan di Mina kita akan berada di dataran Mina sehingga 6 jam untuk cukup separuh malam. Lepas 6 jam kita bebas. Ramai yang balik ke hotel semula. Sebahagian pergi melawat kawan-kawan yang berada di kemah. Sebahagian pergi membeli belah. Sebahagian lagi balik terus tidur. Sebahagian lagi balik dan baca Quran dan sebagainya. Itu terpulang kepada aktiviti masing-masing. Jadi itulah berkenaan dengan bermalam di Mina. Apakah perkara-perkara sunat yang kita nak lakukan di Mina? Pada malam bermalam di Mina tersebut. Jadi sama macam di ibadat di Muzdalifah, sama macam ibadat di Arafah ya. Kita di Mina, kita digalakkan membaca Quran. Kemudian mentadabbur sejarah-sejarah yang berlaku di Mina di zaman Nabi SAW. Dan kita jangan surprise, jangan terkejut bahawa sejarah Islam di Mina ni banyak, kalau tak lebih banyak daripada sejarah di Mekah. Mekah ni tempat Nabi lahir, kemudian tempat Nabi Isra dan Mi'raj, ya.
Tapi di Mina ni tempat berlakunya Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah 2. Di situ juga Nabi berjumpa dengan sekumpulan orang Madinah ketika berada di Arafah. Mereka masuk Islam. Dengan masuknya Islam mereka, walaupun mereka lebih kurang 6 orang, tapi itu adalah benih kepada tertegaknya Islam di Madinah sampai ini. Sampai ini. Jadi semua kisah-kisah Mina ni sangat wajar kita amati. Kita amati dengan bersungguh-sungguh dan kita ambil pengajaran-pengajarannya. Kemudian sunat lagi kita salat berjamaah, dan selepas salat berjamaah kita bertakbir. Bertakbir raya. Dan bukan lagi bertalbiyah. Talbiyah akan tamat sebaik selepas kita melontar Jamratul Aqabah 10 hari bulan. Lepas melontar 7 biji, selesailah melontar 10 hari bulan, belum masuk 10, 12, 13 lagi. Dan kita telah kita nak sebut tadi, lepas kita melontar Jamrah Aqabah 10 hari bulan, kita dah boleh bertakbir raya. Dan bukan lagi bertalbiyah. Ini bermakna 10 hari bulan, 11, 12, kedengaran di Mina merata-rata orang bertakbir raya. Dan bukannya bertalbiyah lagi. Itu je. Demikian tadi berkenaan dengan bermalam di Mina. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan bermalam di Mina? Ini kalau kita tengok tuan-tuan, ini gambar jamrah ula, wusta dan aqabah. Ini rupa jamrah, tempat jemaah haji melontar batu. Ini juga terdapat di Mina. Kemudian semua kawasan melontar ni adalah kawasan Mina. Sempadan Mina daripada Muzdalifah di hujung sampailah ula, wusta dan aqabah, ini sempadan akhir Mina. Sempadan akhir Mina adalah di Jamrah Aqabah. Ini bermakna tuan-tuan, jemaah haji yang tinggal di hotel, mereka tinggal di kawasan belakang Jamrah. Duduklah di hotel ni, mereka dalam keadaan berada di Mina. Tapi jemaah yang tinggal hotel dekat sini, di luar kawasan Mina. Jadi malam mereka kena jalan sampai masuk Mina kat sini. Berapa jauh jalan ni? Ada yang setengah kilometer, ada yang 1 meter. Daripada hotel yang selesa, tapi tidak berada di Mina, dia kena masuk ke tempat melontar. Manakala jemaah yang berada di kemah yang putih ni, mereka yang berada di kawasan putih ni, kemah-kemah, mereka berada dalam kawasan Mina. Jadi mereka tak perlu lagi keluar daripada kemah untuk bermalam di Mina seperti orang hotel. Cukuplah mereka tinggal di kemah tu, mereka dah dikira berada di Mina, hanya mereka keluar untuk melontar sahaja. Demikian tadi tuan-tuan berkenaan dengan bermalam di Mina. Sekarang kita masuk kepada melontaran Jamrah Aqabah. Yang ini adalah wajib yang kelima. Bermalam di Mina wajib yang keempat. Melontar Jamrah Aqabah adalah wajib yang kelima. Apakah yang dimasukkan dengan melontar Jamrah Aqabah 10 hari bulan? Baik tuan-tuan, lontaran ada 4 hari. Lontaran 4 hari. Di Mina bermalam 3 malam. Jadi sedang eloklah 4 hari 3 malam. Hari yang pertama hari raya 10 hari bulan tu waktu melontar Jamrah Aqabah. Satu sahaja jamrah, 7 biji. Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 2, Bismillahirrahmanirrahim 3, Bismillahirrahmanirrahim 4, Bismillahirrahmanirrahim 5, Bismillahirrahmanirrahim 6, Bismillahirrahmanirrahim 7. Selesai melontar 10 hari bulan, itu telah dikira salah satu daripada 3 perbuatan yang kita boleh tahallul awal dan juga tahallul sani. Jadi apakah dia tahallul awal? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahallul awal ni tahallul sebahagian daripada pantang larang. Ada 13 pantang larang, bebas 10 daripada 13 sekiranya kita telah tahallul awal.
Apakah dia tahlul awal? Kita dah buat 2 daripada 3. Apakah dia 3 tu? Tawaf sa'i 1, melontar jamrah Aqabah 2, bergunting atau bercukur 3. Inilah 3 perkara sesiapa yang melaksanakannya selesai tahallul penuh, tidak ada pantang larang. Tapi siapa daripada 3 ni, tawaf sa'i, melontar dan gunting, hanya baru buat 2 daripada 3, dia telah tahallul separuh, ataupun dipanggil tahallul awal. Maka tidak ada lagi larangan 10 perkara, kecuali 3, iaitu hubungan suami isteri, tidak boleh bersetubuh ataupun melakukan pendahuluan persetubuhan, pegang-memegang, dan juga tidak boleh menikah kahwin. Itu saja larangan bagi mereka yang baru buat 2 daripada 3. Apakah dia 3 itu? Iaitulah melontar jamrah Aqabah, kemudian tawaf sa'i, kemudian bergunting. Baik tuan-tuan ya. Jadi melontar 10 hari bulan tu hanya melontar 1 jamrah sahaja. Jangan lontar 3-3 pula, ula, wusta, Aqabah, sebab ini baru 10 hari bulan. 10 hari bulan ni 1 jamrah sahaja, iaitu jamrah Aqabah. Jangan ada tuan-tuan besok lepas melontar ula, wusta, Aqabah. Ya, nanti kalau orang tengok, orang kata apa? Dia seorang je yang melontar ula dengan wusta. Sepatutnya satu dunia melontar Aqabah sahaja. Jangan jadi seperti itu ya. Lepas 1 jamrah dah memadai. InsyaAllah 11 hari bulan Zulhijjah, 12 hari bulan Zulhijjah, 13 hari bulan Zulhijjah, kita akan melontar ketiga-tiga jamrah. Ula, wusta, Aqabah 11 hari bulan. Ula, wusta, Aqabah 12 hari bulan. Ula, wusta, Aqabah 13 hari bulan. Itu nanti insyaAllah sampai sana nanti kita akan dapat melihat perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, melontar pada 10 hari bulan, sekarang kita tengok apakah syarat-syarat melontar, kemudian kita lihat sunat-sunat melontar. Ya? Tengok syarat-syarat dulu. Syarat ni mesti buat, tak buat tidak sah. Pertama, melontar dengan batu. Jangan melontar dengan simen. Nanti bila kita cari batu, tersilap kita terambil simen. Simen tu bentuk macam batu, tapi dia tidak dikira batu. Ini jangan tersilap. Macam nak kenal batu, batu ni di Mekah lebih kurang batu lesung. Kalau ahli sains mereka panggil granite. Jadi batu yang betul-betul batu di Mekah ni adalah batu granite. Batu jalan raya tu. Batu jalan raya. Ya? Kalau simen tidak dikira sah. Yang pertama, mesti melontar dengan batu. Melontar 7 kali. Kemudian mesti gaya melontar macam tu. Tak boleh mentang-mentang kita dah depan jamrah ni, kita 7 biji batu, genggam macam tu, kita lepas satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu tidak sah. Mesti gaya melontar. Kemudian mesti ikut tertib. Ula, wusta, Aqabah. Kemudian mesti ikut tertib hari. 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan. Jadi tertib, kena tertib melontar jamrah ula, wusta, Aqabah, kerana mesti tertib hari. 10 hari bulan dulu, 11 hari bulan, 12 hari bulan dan 13 hari bulan. Jadi tuan-tuan, dengan itu kita telah melihat ibadat melontar jamrah. Apakah sunat-sunat melontar? Pun banyak juga sunat melontar. Setiap kali lontaran kita bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar, lontar. Bismillah, Allahu Akbar, melontar. Bismillah, Allahu Akbar, kita melontar. Takbir. Kemudian setelah melontar, sunat kita berdoa. Sebab setiap tempat manasik ataupun masyair, ibadat-ibadat haji ini tempat yang mustajab berdoa. Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pantas sekali. Jadi mintalah apa saja yang kita nak. Kita tidak lupakan, kita minta terus. Sebab tu digalakkan tuan-tuan beli buku doa sebelum bertolak ke Mekah. Kalau kita tak ada buku doa, kita akan minta saja, mungkin 10 minit dah puas. Kita dah minta dah apa kita nak.
Tapi kalau kita beli buku doa, kita akan dapati banyak doa-doa daripada Nabi SAW. Ada yang kita biasa dengar dan banyak juga yang jarang kita dengar. Sebab itu bawalah buku-buku doa. Sebab masa kita untuk berdoa di Mekah tu terlalu banyak. Terlalu banyak. Sampai setengah orang tu dah baca Quran je ketika tawaf, sa'i. Ketika lepas melontar. Sebab apa? Mereka dah rasa dah minta doa banyak. Sebab tu tidak ada perasaan macam tu kan. Tapi disebabkan setiap hari berdoa dan tak bawa buku doa lain, mudah untuk kita rasa cukuplah setakat itu. Sebenarnya banyak buku-buku doa yang ada di pasaran. Kemudian sunat-sunat pula. Sunat-sunat melontar. Jadi setiap kali lontaran kita bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar, lontar. Bismillah, Allahu Akbar, kita lontar. Bismillah, Allahu Akbar, kita lontar. Itu hukumnya sunat. Kemudian berdoa dan berzikir. Tenang, khusyuk dan tawaduk. Itu juga perkara-perkara sunat. Kemudian bila kita melontar, kita menghadap jamrah. Bahu kiri kita menghadap Kaabah. Bahu kanan kita menghadap ke arah Mina. Posisi macam ni sunat hukum dia. Jadi nanti pastikan bila nak pergi melontar, ada mutawif yang mengikut kita supaya dia boleh terangkan berdepan di tempat tersebut. Begitu ya tuan-tuan. Berdoa dan berzikir. Di mana kita nak doa lepas melontar jamrah, kita lontar jamrah ula. Kemudian kita ambil jarak sedikit sebab orang ramai, penuh, takut kita terlanggar dengan mereka. Cari tempat yang tenang, menghadap kiblat dan berdoa. Macam tu sahaja. Doalah dengan apa yang kita mahu. Ada apa-apa soalan, silakan. Baik, tak ada ya. Baik, kita habiskan melontar dulu. Jadi 10 hari bulan kita hanya lontar jamrah ula sahaja. Boleh ya? Adapun 11, 12, 13 hari bulan kita melontar ketiga-tiga jamrah. Jamrah ula, wusta, aqabah 11 hari bulan. Kemudian 12 hari bulan jamrah ula, wusta, aqabah 12 hari bulan. Kemudian 13 hari bulan kita lontar jamrah ula, wusta dan aqabah. Selesailah 13 hari bulan. Boleh ya? Baik, kita melontar jamrah ula, wusta, aqabah. Apakah lagi perkara-perkara sunat yang lain? Perkara yang sunat yang lain, lepas berdoa, selepas melontar, bertakbir, kemudian selepas melontar tu terus beredar. Tidak menunggu terlalu lama kat situ, nanti bersesak-sesak dengan manusia yang lain. Itu tak elok. Kadang-kadang ada sampai peringkat menyakiti ya, dan sebagainya. Bahkan kalau lebih kurang 15 tahun dulu, ketika melontar adalah banyak berlaku tragedi-tragedi sebab berlakunya himpitan, stampede, pijak-memijak dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan aliran baru sekarang, lebih kurang jarang kedengaran kemalangan-kemalangan sekarang ni. Ya. Kalau dulu setingkat, 2 tingkat saja jamrah. Sekarang ni dah 4-5 tingkat. Jadi jutaan manusia itu telah dibagikan kepada 4-5 tingkat. Jadi kuranglah stampede sekarang ni. Tak ada masalah, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, bermalam di Mina. Sekarang kita masuk kepada bermalam di Mina ni. Kita berada di kawasan Mina, jadi kita mesti tengok signboard. Di manakah sempadan Mina? Kita masuk dalam dia. Sebab boleh berlaku jemaah bila sampai di perkarangan Mina, belum masuk Mina lagi. Tapi sebab dah ramai manusia rasa seronok. Inilah kawasan Mina tu, dah orang berjuta orang. Rupanya dia belum masuk lagi sempadan Mina. Jadi kena pastikan tuan-tuan dan perempuan masuk kawasan Mina. Mana sempadannya? Kalau daripada arah Aziziyah,
Hotel-hotel banyak di Azizah masuk melalui kita akan masuk Jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah itulah bila kita nampak Jamrah Aqabah orang melontar kan, di situlah bermulanya Mina. Itu dia. Baik. Kemudian jamaah pada malam yang ke-11 akan bermalam lagi di Mina. Selama 6 jam. 6 jam ni kita kira separuh malam. Jadi berada di bumi Mina malam 11 selama 6 jam waktu malam. Tak kira kalau dia mula maghrib tengah malam dah cukup 6 jam. Tapi kalau dia mula lambat, dia mula tengah malam, dia kena tunggu azan subuh baru cukup 6 jam. Jadi kita kena pastikan bilangan jam yang cukup. Saya letaklah dalam 6 jam. Sebenarnya 5 jam lebih. 5 jam 40 minit. Ada tahun tu 5 jam 45 minit. Ya, tak kira. Tapi yang apa dia? Yang pastinya kalau 6 jam, insya-Allah telah cukup separuh malam. Begitu jugalah malam ke-12, hari yang ke-12 kita melontar, kemudian hari yang ke-13 kita melontar. Baik, persoalannya sekarang ini bila mulanya lontaran 11, 12, 13 bulan? Jawapannya mula boleh melontar untuk 11 hari bulan Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 adalah selepas azan subuh pada hari tersebut. Ini bermakna lontaran untuk 11 hari bulan tunggu azan subuh. 12 hari bulan tunggu azan subuh 12. Lontaran hari 13 tunggu azan subuh 13. Sebaik saja azan kita solat dulu boleh, atau pergi melontar dulu pun boleh. Ini kita dah saksikan berbagai-bagai cara jemaah haji. Ya. Ada yang azan subuh saja mereka terus solat dulu. Lepas habis solat mereka akan melontar sebab dah masuk waktu melontar. Ada mereka yang takbir kemudian baca doa iftitah dulu. Kemudian baik kita tengok balik. Jadi melontar ni mesti selepas azan subuh. Barulah melontar. Ada yang lepas azan subuh mereka solat dulu baru pergi melontar. Ada yang mereka tunggu tempat lontaran dengan azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka melontar dulu. Kemudian mereka akan solat subuh. Jadi terpulang kepada masing-masing. Ya. Baik. Baik, bila kita jelaskan ketiga-tiga wajib. Wajib pertama, iaitu nombor 4 adalah bermalam di Mina. Wajib yang kelima, melontar Jamrah Aqabah sahaja 10 hari bulan. Wajib ke-6, melontar 11, 12, 13, Jamrah Ula, Wusta Aqabah. Kesemuanya 3 wajib. Sekiranya seseorang itu tidak melakukan semua ni, ini untuk ilmu, insya-Allah takkanlah kita tak buat kan. Tapi boleh berlaku tak melakukan semua ni, kalau dengan sengaja dia berdosa, tapi masih sah. Sebab statusnya wajib dan bukan rukun. Kalau rukun, contohnya berwukuf di Arafah, tawaf sa'i, gunting. Ini yang rukun, kalau tak dilakukan tidak sah langsung haji. Tidak berwukuf di Arafah, tiada haji bagimu. Tapi yang wajib, kalau tidak dilakukan, sengaja berdosa, tapi hajinya masih sah. Kalau tak sengaja, hajinya sah dan tidak berdosa. Tapi tak sengaja ataupun sengaja, wajib membayar dam. Sebab ia adalah wajib hukum dia. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, 3 wajib seterusnya. Jadi kita ringkaskan balik, wajib ni ada 6. Semuanya iaitu pertama mesti niat di miqat. Itu dia. Mesti niat tu di miqat. Kalau ibadah haji datang dari Malaysia, miqat di Qanun Manazil atas kapal terbang. Atas udara. Kalau jemaah yang pergi Madinah dulu ziarah Nabi, tiba hari nak bertolak, baru mereka nak berniat itu di Bir Ali. Itu miqat mereka. Tapi kalau jemaah tu masuk ke Mekah daripada Bir Ali atau daripada KLIA Malaysia, buat umrah, dan 90% orang akan buat umrah dulu. Sampai di Mekah, selesailah ibadat umrahnya, tawaf sa'i gunting selesai, menunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tak kira. Sampai hari Arafah nak mula, niat semula haji.
Baru niat haji. Mikotnya di mana? Sebab mereka dah duduk Mekah. Mikotnya di mana-mana sahaja di tanah haram. Itu adalah mikot. Sama macam mikot penduduk asal Mekah. Mereka akan berniat di rumah mereka. Baru pergi ke Padang Arafah. Macam tu ya. Jadi itu wajib yang pertama, niat di mikot. Yang kedua, menjaga 13 pantang larang ihram. 4, pakaian. Lelaki tidak boleh menutup kepala, perempuan tak boleh menutup muka. Lelaki tidak boleh memakai pakaian bersarung, seluar, baju. Hanya boleh pakai kain lepas. Perempuan tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan. Kalau pakai yang putih, lelaki ataupun perempuan pakai telekung, hukumnya sunat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, bermalam di Muzdalifah. Kemudian pada hari ini bermalam di Mina. Kemudian melontar Aqabah 10 hari bulan. Kemudian melontar Ula Wusta Aqabah 11, 12 dan 13. Dengan ini kita dah buat semua yang wajib. Apabila seseorang itu telah buat semua yang wajib dan juga telah buat semua yang rukun adalah niat haji, kemudian berwukuf di Arafah, tawaf sa'i, kemudian bergunting, kemudian tertib pada kebanyakan rukun, maka sempurnalah ibadat hajinya. Maka dia dah nak jaga lain daripada itu, iaitu akhlak dia. Dia kena jaga hati dia, kena jaga lidah, jangan bergaduh. Kena jaga hati dan jiwa dan fizikal, jangan melakukan dosa. Kemudian kena elak diri daripada melakukan dosa. Jadi dengan ini selesailah rukun dan wajib-wajib, insya-Allah. Dan kursus yang akan datang adalah kita akan masuk kepada tajuk yang lain, iaitu jenis-jenis haji. Ini insya-Allah keesokan hari kita akan tengok jenis-jenis haji. Apa dia jenis-jenis haji, tuan-tuan? Iaitu haji tamattu', haji qira dan haji ifrad. InsyaAllah kita akan bahaskan besok. Baik, akhirnya pada petang ini, apabila telah melontar jamrah Aqabah, seseorang itu kalau dah tawaf sa'i haji dan telah gunting, maka dia telah selesai tahallul. Semua pantang larang dah tak ada, 13. Dia bebas tanpa sebarang pantang larang. Apa dia 3 tu? Tawaf sa'i 1, melontar Aqabah 10 hari bulan 2, gunting haji 3. Siapa dah buat 3-3, bebas, tidak ada pantang larang. Walaupun 11 hari bulan, 12, 13 masih ada lagi di depan. Besok tu 11 hari bulan. Mereka akan berada di Mina. Mereka akan bermalam dan melontar, tapi pantang larang dah tak ada. Macam itu sekali. Pantang larang dah tak ada. Sebab 10 hari bulan, kita akan buat semua 3-3 tahallul ni. Pada hari raya. Hari raya kita dah mula tawaf sa'i. Pada hari raya kita dah berlontar Aqabah. Pada hari raya kita dah gunting rambut. Dengan ni kita dah boleh pakai baju macam ni. Sepanjang di Mina kita akan pakai baju biasa. 11 hari bulan, 12 hari bulan dan 13 hari bulan. Macam tu. Alhamdulillah ya. Tapi bagi tuan-tuan yang baru buat 2 daripada 3, baru tawaf sa'i dan baru melontar jamrah, belum gunting, ataupun lepas lontar jamrah dan gunting belum tawaf sa'i, ataupun telah tawaf sa'i dan gunting belum lagi melontar 10 hari bulan, kalau dah buat 2 baru daripada 3, tahallul separuh. Apa dia tahallul separuh tu bahasa saya, iaitu 13 pantang larang semuanya beres, tidak ada pantang larang kecuali hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri tidak boleh bersetubuh, tidak boleh melakukan pendahuluan persetubuhan, bersonok-sonok, bernafsu, ataupun menikah kahwin. Itu saja. Itu tak boleh buat. Tapi kalau dah buat yang ketiga, dah buat semua ketiga-tiga, tawaf sa'i 1, melontar jamrah Aqabah 2, gunting 3, tidak ada lagi pantang larang. Masa tu kalau jumpa jodoh nak kahwin, bagi orang bujang jumpa jodoh masa tu boleh kahwin. Walaupun masih berada di Mina. Walaupun besok nak melontar.
11 hari bulan. Walaupun belum selesai lagi bermalam di Mina, malam 11, 12 dan 13. Tidak ada pantang larang lagi kat situ. Macam tu. Kemudian tajuk yang terakhir sekali adalah tuan-tuan dan puan-puan, nafar awal, nafar sani. Kita ada ibadat 11 hari bulan Zulhijjah, 12 hari bulan Zulhijjah, bermalam di Mina dan melontar. 11 hari bulan bermalam dan besok melontar. 12 hari bulan bermalam, besoknya melontar pagi. 13 hari bulan bermalam, kemudian besoknya melontar pagi 13. Selesai haji ya. Boleh kita skip. Tidak melakukan ibadat 13 hari bulan. Malam 13 kita tak bermalam, balik ke Mekah. Besok pagi melontar 13 kita tidak melontar. Boleh. Dan tidak ada apa-apa masalah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganggap haji kita haji yang mabrur. Haji kita haji yang sempurna. Walaupun 13 hari bulan kita pilih untuk tidak bermalam pada malam itu dan tidak melontar pada pagi besoknya. Itu dipanggil kumpulan yang pertama. Mereka beredar bukan saja daripada Mina balik ke Mekah. Mana yang pendek hajinya mereka akan naik kapal terbang balik ke Eropah. Ataupun balik ke Asia. Orang Malaysia kurangnya, orang Malaysia akan berada 40 hari. Tapi sebahagian orang akan buat haji selama 10 hari je. Ada yang buat haji seminggu je. Jadi mereka cepat. 13 hari bulan mereka tak buat. Boleh dan mereka beredar. Mereka dipanggil kumpulan pertama. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil nafar awal. Sebahagian lagi berada di Mina juga. Kita dah nampak Mina tu dah tinggal separuh penduduk. Separuh jemaah haji. Separuh lagi dah balik kampung dah. Separuh lagi kata malam tu dia nak bermalam di Mina. 13 hari bulan. Besok dia nak melontar 13 hari bulan. Pun boleh, ini dipanggil kumpulan kedua. Nafar sani. Kumpulan kedua. Jadi Allah Ta'ala kata apa? فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Yang bermaksud siapa yang ta'ajjala. Ta'ajjala ni maknanya ta'ajjala ni bersegera. 2 malam dah cukup. Itu dipanggil ta'ajjala. Yaumaini, 2 hari sahaja. Fala ithma alaih. Tidak ada salah bagi mereka. Wa man ta'akhkhara, siapa yang mengganjakkan, maknanya malam tu mereka nak bermalam dan besoknya mereka nak melontar 13, itu dipanggil ta'akhkhara, yang melewatkan. Fala ithma alaih, tidak ada masalah baginya. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Jadi berlaku perbincangan dalam kalangan ulama, mana lebih afdal, sampai 12 hari bulan selesai haji ataupun sampai 13 hari bulan selesai haji. Jadi ulama mengatakan sudah tentulah yang sampai 13 itu lebih afdal. Sebab apa? Sebab dia sambung lagi satu malam. Malam tu masih lagi malam haji. Jadi berdoa pada Allah, qiyamul lail, melakukan kebajikan pada kawan-kawan dia, dan sebagainya. Kemudian besok melontar ekstra 21 biji batu. Sebab 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan ni melontar 3 jamrah dan setiap jamrah 7 biji. Jadi 7 kali 3, 21 biji. Jadi bila dia melontar lebih, maka pahalanya lebih. Dan ketahuilah fadilat melontar, tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, setiap lontaran itu kabirah minal kabair, menghapuskan satu dosa daripada dosa-dosa besar. Menghapuskan satu dosa besar daripada sekalian dosa-dosa besar. Ini bermakna siapa yang terus stay di Mina 13 hari bulan malam, kemudian besok melontar 21 biji, 21 dosa besar diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau begitu, baiklah kita stay sampai 13 hari bulan. Setakat
pengalaman-pengalaman yang lepas, hampir semua pada masa saya ingat lah ya, kita akan buat nafas sani. Nafas sani kumpulan yang kedua, iaitu 13 hari bulan baru selesai, baru kita akan balik ke Mekah ataupun pergi ke Madinah, ya, selesai haji kita. Baik, bagi yang 12 hari bulan memang nak cepat dan nak balik ke